Assalamualaikum dan selamat datang ke Laman Herba Paya Asli, Kampung Kubang Beban, Nakor, Kuala Nerang, Kedah. Okay, Laman Herba ni merupakan sebuah laman herba berkonsepkan pendidikan dan informasi untuk kita mengenali pokok-pokok herba dan pokok-pokok bermanfaat yang ada di sekitar kita. Jom ramai-ramai ke Laman Herba Paya Asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila Paya Asli Herbal Valley, Kampung Kubang Beban, Nakor, Kuala Nerang, Kedah. Ahlan. Welcome to Laman Herbal Paya Asli. Doi. Oseo, Laman Herba Paya Asli, Wanyang Hamnida. Ni bau ni. Terasa orang sikit dah gulai apa sama sikit. Ngồi hai một bữa thôi nghe thiệt rồi. Chị thích ăn gì á? Nhưng mà chưa có là 2 năm 3 đứa. Cái này là cái này. Thịt con gì vậy vậy? Gà. Chicken, is it chicken? Ada duck, Muscovy duck. Duck hả? Duck rồi. I don't see that. Satu. Tutup tangan dulu. ये भी सांप के लिए ना, उसका जहर के लिए Mai jalan banyak lagi. वैसे अच्छा Dan untuk kebas-kebas ni. Kebas-kebas. कब्बा है वो Ni. वो नहीं आता ना Daun dia. Dia boleh bagus tanam untuk halau nyamuk. Ni kau ingat nah. Okey. Yang ini pokok ni di nama dia pun lagi kuat. Nama dia Haba Neraka. Mana? Nama dia Haba Neraka. Tapi dia sebenarnya adalah iris, yellow walking iris. Yang ni bunga dia kalau kena orang mengandung, bubuk. Mana ada? Ada siapa? Punya tanam. Bunga warna kuning ni rumah. Bunga dia kena orang mengandung, bubuk. Ini di resort banyak tanam, di sekolah pada tanam. Wah, ini okey tau. Baik, baik. Bunga dah. Apa nak? Ada bau tak? Ada bau tak? Dia tak ada bau tapi dia Hutan, panggil hutan. Semua kan? tapi panggil hutan kalau sebelah hutan, dia orang faham. Ayo jam lipat. Jam yum. Tapi tak apa. Tapi dia jangan. Topi tembak. Okey. Dia boleh dua sama ada ikat pinggang ataupun selendang. Okey, Berikutnya. topi. Cepat. Topi. Okey, duduk di belakang. Depa ni nak laju-laju nak lawan timing tak boleh kalau depa ni tak boleh bagi timing. Alah yang kalau budak-budak yang Sebentar. tangan tak ada, jari tak ada. Okey. Seorang satu sama tangan, tu apa dua, seorang satu. Cepat. Okey, cepat. Cepatlah, gila. Cepat. Gila, Syak. Masukkan tangan. Cepat. Mek ni. Lepas Acak. Lepas dah. Tumbak dalam tu. Ryan, jaga nak bubuh kaki Ryan. Apa dah nak?
seorang gitu. Okey, siap. Kasut. Cepat. Salah, kiri kanan salah tu. Ryan, kumpul pergi betul. Oh, dia seorang. Betul. Kemudian kita satu seorang. Okey, kumpulan sini menang. Beli satu tau. Ini dia perlukan pemanasan lah. Panaskan. Panaskan buah. Pemanasan ni maksudnya kita buah ni kita masak. Boil. Tapi tak boleh direct kita makan. Sebab tu kalau tradisional punya praktis, orang-orang petani, pesawah, dia akan potong buah ni, dia letak nasi yang sejuk dalam buah dia. Kemudian dia letak tepi sawah untuk bunuh siput gondang. Semua dia akan extract dia tanam. Gondang problem. Dia boleh kontrol. Sebab tu dia panggil betul. Oh, nyamuk. Tapi tak apa nyamuk. Okey. So kalau kita ikut sini dia memang point dia memang dia sangat banyak guna. Daripada segi kulit dia pun sama juga, dia ada dust yang memang guna untuk saraf. Oh, untuk kulit. Dan sangat berkesan lah. Walaupun dia ada bersifat anti kanser, tapi tak tepatlah untuk kita.